Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat, 26 Jun dan hari ini kita akan menganalisis carta euro dan pound Britain untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Semalam aliran penurunan terhenti apabila kedua-dua euro dan pound sterling mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat. Optimism terhadap aset berisiko disokong oleh penerbitan statistik ekonomi penting Amerika Syarikat. Data bagi bulan Mei menunjukkan bahawa indeks harga PCE Amerika Syarikat meningkat sebanyak 0.4% bulan ke bulan dan 4.1% tahun ke tahun, menandakan kenaikan terbesar dalam beberapa tahun. Secara keseluruhan, angka-angka ini selari dengan anggaran konsensus. Indeks harga teras PCE juga mencatat kenaikan bulan sebanyak 0.3% dan peningkatan tahunan sebanyak 3.4% yang menunjukkan inflasi masih berterusan. Keadaan ini sedikit menekan dolar. Walaupun data pertumbuhan KDNK Amerika Syarikat bagi suku pertama telah disemak daripada 1.6% kepada 2.1%. Namun begitu, Result Persekutuan dijangka akan mengekalkan pendirian hawkish memandangkan kadar inflasi masih berada di atas sasaran 2%. Jangkaan pertumbuhan ekonomi yang kukuh berkemungkinan akan terus menambah tekanan inflasi sekaligus mendorong Fed untuk bertindak dengan lebih agresif dan mengetatkan dasar moneteri pada separuh kedua tahun ini, mungkin menjelang pertengahan musim luruh atau awal musim sejuk. Beralih kepada kalender makroekonomi hari ini, tiada keluaran berita penting dari zon euro selain ucapan Presiden Bundesbank Joachim Nagel. Perlu diingat bahawa beliau mengekalkan pendirian hawkish. Walau bagaimanapun, nadanya berhubung kemungkinan pelonggaran susulan perkembangan terkini di Timur Tengah dan sekatan di Selat Hormuz boleh memberi kesan negatif kepada euro sekaligus menyokong dolar Amerika Syarikat pada awal dagangan hari ini. Bagi statistik Amerika Syarikat pula, pedagang berkemungkinan akan memberi perhatian kepada data imbangan dagangan. Namun begitu, tumpuan utama akan terarah kepada hasil tinjauan University of Michigan. Indeks sentimen pengguna dijangka kekal tidak berubah pada 48.9 bagi bulan Jun. Selain itu, jangkaan inflasi bagi Jun diunjurkan pada 4.6% selari dengan angka bulan Mei. Jika keputusan ini menepati unjuran, kedua-dua euro dan pound Britain boleh mengukuh berbanding dolar menjelang akhir minggu. Dari sudut analisis teknikal, carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa false breakout pada 1.1387 akan mencetuskan isyarat penjualan yang berpotensi menolak harga turun ke 1.1356. Penembusan dan pengukuhan di bawah paras ini boleh membawa kepada penurunan yang seterusnya sehingga ke 1.1327 dengan potensi kelemahan berlanjutan hingga ke 1.1288. Walau bagaimanapun, penurunan euro yang begitu ketara dilihat kurang berkemungkinan berlaku hari ini. Jika harga mencecah 1.1288, pedagang disarankan untuk membuat pembelian di rebound pada paras ini dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 30 sehingga 35 pips. Pembelian pada 1.1356 dan 1.1327 wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Sebaliknya, jika pembeli berjaya menguasai paras 1.1387, adalah lebih baik untuk menangguhkan penjualan sehingga harga mencapai 1.1411 selepas false breakout atau 1.1436 di rebound dengan sasaran pergerakan sebanyak 20 sehingga 25 pips. Beralih kepada pound Britain, persediaan dagangannya adalah hampir sama. Sterling telah mencatat paras terendah baharu dalam tempoh seminggu, namun pembeli masih menunjukkan ketahanan dan berkemungkinan akan mula aktif pada 1.3216. Pada paras ini, saya mencadangkan agar penjualan dipertimbangkan selepas false breakout dengan jangkaan penurunan semula ke 1.3175. Jika harga menembusi dan mengukuh di bawah paras ini, pound boleh turun ke 1.3140 dan berpotensi melanjutkan kelemahan ke 1.3097.
Pada paras ini, pembelian semasa lantunan wajar dipertimbangkan dengan sasaran pergerakan sebanyak 20 sehingga 25 pips. Pembelian pada 1.3140 dan 1.3175 hanya sesuai dipertimbangkan selepas false breakout dengan jangkaan pemulihan ke 1.3216. Jika aktiviti penjualan kekal lemah di kawasan ini, pertimbangkan penjualan pada 1.3244 selepas false breakout atau pada 1.3270 di rebound dan juga dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 20 sehingga 25 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.